Okay guys, Assalamualaikum dan kembali lagi ke YouTube channel Teko. So dekat tangan aku kali ni adalah tablet terbaru dari jenama Honor, iaitu Honor Pad 10. Bukan hari tu Honor baru keluarkan tablet ke? Asal dia keluarkan lagi tablet? Banyak tablet dia ada kan? Biar aku jelaskan. Hari tu keluar dari siri lain, kali ni siri tablet yang lain. Honor sebenarnya ada 4 siri tablet. Yang pertama siri X, macam Honor Pad X9a, tablet segmen bajet berpatutan tapi speks dah cukup sedap untuk kegunaan harian. Yang kedua siri nombor macam Honor Pad 9 dan juga Honor Pad 10 yang aku nak review ni. Siri ni boleh kata tablet mid-range yang balance lah antara productivity dengan entertainment. Yang ketiga siri V, contohnya Honor Pad V9. Ini lebih kepada pengguna yang lebih serius mengenai productivity dan juga datang dengan specs yang lebih solid, lebih lengkap. Dan yang keempat of course siri Magic macam Honor Magic Pad 2, tablet segmen flagship yang sangat padu, specs premium dengan harga yang premium. So itu dia 4 siri tablet daripada jenama Honor ni. Harap korang dah jelas lah. Dan bercakap pasal Honor sebenarnya adalah jenama tablet yang paling banyak terjual di Malaysia pada tahun 2024, mengalahkan jenama-jenama yang lain. Jadi berbalik pasal Honor Pad 10 yang aku nak review dalam video kali ni, siri nombor yang balance antara productivity dan juga entertainment. So jom kita tengok apa yang best sangat dengan Honor Pad 10 ni. Let's go. Okey, Honor Pad 10 ni dari segi rekaan dia kali ni dia makin ringan, 525 gram sahaja, dan juga makin nipis, 6.29mm berbanding Honor Pad 9. So untuk korang bawa tablet ni ke mana-mana sahaja sekarang lebih mudah dan tak rasa beban. Dan macam biasa dia gunakan metal body, so bila kita pegang tu lebih sturdy, lebih solid dan nampak premium lah. Lagi-lagi dengan modul kamera baru dia yang nampak lebih unik. Itu pasal dia punya design. Sekarang aku nak sentuh pasal dia punya screen. Honor Pad 10 ni datang dengan skrin 12.1 inci TFT LCD 120Hz, resolusi 2.5K. Size skrin dia cukup besar, cukup sedap untuk layan konten dan juga sesuai lah untuk productivity harian korang. Dan dari segi warna dia memang cantik, extra tune sebabkan dia support warna 10-bit, boleh tunjukkan sampai 1 bilion warna. Lebih cantik lah berbanding pesaing-pesaing dia yang kebanyakannya support warna 8-bit sahaja. Dan skrin yang cantik ni combine dengan 6 speaker yang cukup kuat, so untuk korang layan movie, main game lebih syok. Dan macam biasa produk Honor ni memang king lah dari segi ciri kesihatan mata. So di punya skrin dia ada macam-macam feature yang kurangkan sakit mata walaupun kita guna berjam-jam. So Pad 10 ni dia dapat UV Renlen Low Blue Light certification, flicker free eye comfort certification, support dynamic dimming, circadian night display dan juga AI defocus technology. So kepada yang jenis selalu tengok skrin dia pagi malam, korang akan appreciate lah skrin Honor Pad 10 ni. Okay, selain daripada skrin yang cantik, satu lagi perkara yang sangat penting untuk tablet adalah dia punya bateri. So bateri tablet ni untuk segmen dia harga 1000 lebih di antara yang paling besar dekat pasaran, iaitu 10,100 mAh. Compare kepada pesaing-pesaing dia kebanyakannya bawah 10,000 mAh. So bateri besar ni confirm dapat tahan 1 hari penggunaan, dan mengikut Honor bateri dia tahan 11.9 jam, hampir 12 jam layan TikTok, 8.5 jam main game PUBG dan sehingga 80 hari standby. Tak buat apa, lama weh, 2 bulan lebih. Dan bateri besar ni support fast charging 35W, bukanlah yang terpantas kat pasaran tapi cukup okey. Dan dari segi prestasi dia, Pad 10 gunakan chipset Snapdragon 7 Gen 3 yang aku rasakan cukup smooth untuk kegunaan harian korang. Tengok movie, buat kerja, main game, semuanya cukup lancar. Okey, macam yang aku dah jelaskan tadi, tablet siri nombor daripada Honor ni dia balance antara entertainment dengan productivity. Aku dah cerita pasal entertainment, aku dah cerita pasal speaker, dia punya screen, bateri. Sekarang aku nak cerita pasal dia punya productivity. Pertama sekali aku nak cerita yang dia datang sekali bundle macam ni. Dia dapat sekali keyboard dan juga stylus. So kalau korang student ke ataupun working adult nak buat kerja, tulis assignment, lebih mudah, rasa macam tengah guna laptop lah. Okay, cakap pasal productivity, Honor Pad 10 ni ada beberapa ciri tambahan yang buatkan korang lebih produktif. Yang pertama adalah AI Writing Tools. Ciri ni boleh bantu korang untuk tulis karangan dengan lebih bagus dan juga pada masa yang sama dia boleh tolong checkkan grammar juga. Yang kedua, AI Honor Notes. Dekat aplikasi Notes dia, korang boleh tukarkan suara korang ke tulisan dengan AI Speech to Text. Korang juga boleh translatekan ke bahasa yang lain dan juga boleh buatkan summary untuk notes korang dengan ciri AI Summary. Yang ketiga, aplikasi Honor Docs. Dia macam Microsoft Office. Aplikasi ni khas untuk tablet Honor dan dia cukup lengkap lah. Korang boleh hasilkan doc, sheet
klik, slide dan siap ada tool khas untuk ubahkan ke PDF, boleh mergekan PDF dan juga boleh splitkan juga PDF tu. Dan finally, nak sentuh pasal software tablet ni iaitu Magic OS 9 atas Android 15. Aku suka yang software dia memudahkan lagi penggunaan aku lah. Dia ada taskbar bahagian bawah ni dan juga ada recent apps dan juga app menu. So mudah untuk aku multitasking. Tablet ni juga support Honor Connect yang dapat linkkan tablet ni dengan phone Honor korang. Dan of course tablet ni ada Magic Portal, Magic Capsule dan juga ciri Circle to Search. Jadi guys, itu dia pasal Honor Pad 10. Harga rasmi dia adalah 1499 untuk RAM 8GB dan storan 256GB. Aku rasakan dia memang cukup balance lah antara entertainment dan productivity. Combination hardware dia yang best dengan software yang sedap guna jadikan tablet ni boleh kata tablet mid-range yang cukup berbaloi beli. Apapun, komen sikit pendapat korang, like video ni kalau korang suka, subscribe YouTube channel Taiku kalau belum dah subscribe. Thank you support dan jumpa lagi lah pada video yang akan datang. Safe, hati-hati, sentiasa happy. Bye-bye.